Hari ini Pejabat Ketua Setiausaha Politik kepada Ketua Menteri telah melaksanakan kursus pengurusan strategik melibatkan pegawai-pegawai politik kementerian dan juga jemputan beberapa agensi kritikal. Program ini dilaksanakan bagi memperkasa peranan pegawai-pegawai politik ini di samping kita menyelaras isu-isu berkaitan khususnya delivery sistem kerajaan supaya apa juga yang berkaitan dengan sistem penyampaian kerajaan ini dapat dilaksanakan dengan tersusun dan informasi berkaitan dengan apa juga program-program, bantuan-bantuan dan juga inisiatif kerajaan akan sampai kepada rakyat secara keseluruhan. Kita mahu pasukan pegawai-pegawai politik kementerian-kementerian ini ada satu penyelarasan dari segi mesej, dari segi komunikasi agar rakyat kebanyakan akan dapat menikmati apa juga bantuan-bantuan dan juga dasar kerajaan yang dilaksanakan dan tidak ada rakyat yang tercicir daripada mendapat bantuan-bantuan kerajaan yang telah diumumkan. Ada banyak bantuan kerajaan. Kita melihat kebelakangan ini ada rakyat yang mengadu tidak mengetahui bantuan-bantuan kerajaan. Jadi ini masanya untuk kita memperkasakan peranan kita pegawai politik di samping kita menyelaras mesej dan juga komunikasi kementerian supaya semua perkara berkaitan akan dapat dilaksanakan dengan bertanggungjawab. Isu-isu berkaitan dengan keciciran rakyat daripada mendapat khidmat yang disediakan oleh kerajaan itu sudah dapat kita minimumkan dalam tempoh